Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Rabu, 26 hari bulan Ogos 2020 Masihi, bersama dengan 13 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Sekarang pukul 6, tepat pukul 6 teh. Untuk video buat pasal ni, saya nak review barang-barang Shopee yang sampai kemarin. Secara kemarin lah. Pada 25 hari bulan Ogos 2026 Masihi, bersama 13 Rabiul Awal juga. Pasal malam tak di siapa. Di siapa malam dah siapa pada pukul 7.45 malam tadi. Lepas sini rumah ni. Saya suruh atas sini kan. Dua barang. Ini barang pertama daripada Fedriki. Jalan Peta Selatan, nombor 48. Kaladeras, Kecamatan Kaladeras, Kota Jakarta Barat, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Itulah hak skala tu lah. Baju macam batu tu. Saya tak tahu. Okay. Ini yang pertama. Yang kedua pula juga ni. Cina, dari Cina. Oh. Di atas. Sender pengirim Jalan Sungai Jati, Kelang Selangor. Bagi Selangor. Bagi lokal Selangor, tapi kan bagi buat ke Cina. Ini rak boleh rak untuk kita tok tinggal masuk pun boleh. Tok bagi-bagi pun boleh. Ada saya. Tapi nak buat bibit ya. Nak tok bagi saya bagi belana. Tak buka. Ayo klik lagi. Okey, sekadar itu saja. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.